Nombor 7. Duit tambah. Settle. Bongkan 2 markah. Okey, apa kenapa dapat 2 markah? Okey. Ada yang tak ada sen, ada yang ada sen. Baik. Yang mana tambah dulu, ikutlah mana yang jumpa dulu. Jadi, RM tu nantikan dulu. Kita ambil nombornya. Okay, dulu 93440 tambah dengan 10,000. Gerak. Cik. 10,723 tak ada sen. Tambahkan. Okey, macam biasa, tambah cara mana pun boleh, daripada belakang ataupun depan, tak kisah mana-mana. Okey, so cikgu buat cara depan. 10, 9 tambah 7, 16, 3 tambah 2, 5, 4 tambah 3, 7, 4 tambah sifar tambah 4, 4, sifar tambah sifar. Zas. So akan dapat 1, 1, 6, 5, 7, 4 sifar. Yang titik lah ni. Ni titik kan. Okey. Follow je lah. Gitu. Okey. Dan seterusnya kena tambah lagi dengan sekian. Jadi 11, 6, 5, 7, 40 sen. Tambah dengan RM8,345. 80 sen. Okey, nak ikut cara mana terpulang. Katakan ikut cikgu lebih suka cara depan. Terpulang mana? Okey. Tadi sebab nanti ada soalan yang cikgu buat cara belakang, ada soalan yang cikgu buat cara depan. Okey, 1 9. 6 tambah 3 9. 5 tambah 4 9. 7 tambah 3 12. 8 tambah 4 12. Sifar tambah sifar. Gabungkan. Okey, 1 9 9. 9 tambah 10. 3 2 tambah lagi. Okey, 1 9 10 3 sifar. 3 2 sifar. Tambah lagi. 1 10 sifar 3 20. Dan terakhir akan dapat 2 sifar 3 20. Dan akhirnya titik tu sama ketik. So jawapannya ialah RM 20,000 RM3.20. Okey, kita kecilkan balik sikit. Okey. Dah. Itu kalau cara dari depan. Tapi sebenarnya kalau awak perasan lah. Okey, kalau awak perasan lah. Bila dah 9 tambah 1 ni 10. 1 tu siapa punya? Ni punya kan? Betul. Jadi 199 tambah 1 akan jadi terus melompat pada 200. Berapa buat macam tu? Lambatlah dia. Itu hanya teknik kepahaman konsep. Okey. Faham? Baik. So itu sajalah untuk nombor 7.